Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim, guru-guru serta hadirin yang saya hormati sekalian. Rukun negara yang diisytiharkan pada tahun 1970 adalah benteng perpaduan negara yang berbilang bangsa dan agama. Daripada 5 prinsip utamanya, hari ini saya ingin menumpukan perhatian kepada 3 prinsip yang menjadi asas akhlak, keadilan dan keharmonian hidup kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Tanpa ketiga-tiga prinsip ini, perpaduan dan kemajuan negara tidak akan tercapai dengan sempurna. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip pertama ini mengakui bahawa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan dan segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Walaupun Islam adalah agama rasmi negara, setiap warga negara bebas mengamalkan agama masing-masing dengan aman dan tertib. Kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita berbuat baik, menjauhi kejahatan, saling menghormati dan tidak menindas orang lain. Agama tidak sepatutnya menjadi alasan untuk berpecah belah. Sebaliknya, menjadi jambatan yang menyatukan atas dasar kasih sayang dan kebenaran. Apabila kita berpegang teguh kepada ajaran agama, hati kita akan menjadi tenang dan mudah untuk kita hidup bersatu hati tanpa mengira perbezaan. Yang kedua, kedaulatan undang-undang. Prinsip kedaulatan undang-undang mengingatkan kita bahawa semua rakyat adalah sama rata di sisi undang-undang. Tiada siapa yang berada di atas undang-undang, tidak kira kaya atau miskin, berkuasa atau biasa. Undang-undang diwujudkan bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi hak setiap individu dan menjamin keadilan serta ketenteraman awam. Jika kita melanggar undang-undang, kita bukan sahaja mencederakan orang lain, malah meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap sistem negara. Apabila undang-undang dihormati dan dipatuhi, keselamatan terjamin, pembangunan berjalan lancar dan rakyat dapat hidup dengan aman. Yang ketiga, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan adalah identiti warisan budaya kita yang sangat mulia. Ia mengajak kita berkelakuan baik, berbicara dengan santun, menghormati orang lain, bersikap rendah diri dan menjaga maruah diri serta masyarakat. Dalam zaman yang serba moden ini, nilai murni ini sering kali terpinggir. Ada yang lupa menghormati orang tua, ada yang bercakap tanpa tata susila. Malah ada yang sanggup memalukan orang lain semata-mata untuk kepentingan sendiri. Ingatlah, perbezaan pendapat atau pandangan tidak sepatutnya melahirkan permusuhan. Dengan kesopanan dan kesusilaan, perselisihan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kekecohan yang boleh merosakkan perpaduan. Hadirin yang dikasihi, kepercayaan kepada Tuhan menjadi penunjuk arah hati kita. Kedaulatan undang-undang menjadi pengawal keselamatan kita dan kesopanan serta kesusilaan menjadi ikatan kasih sesama kita. Ketiga-tiga prinsip ini saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan jika kita mahu melihat Malaysia terus aman, makmur dan disegani. Marilah kita berjanji untuk tidak hanya menghafal prinsip-prinsip ini, tetapi menjadikannya amalan harian dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Demi agama, demi undang-undang, demi tata susila, dan akhirnya demi negara tercinta. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.